Assalamualaikum sahabat. Saya masak ikan sardin pecah telur ya. Saya first time masak macam ni. Saja je nak try. Moga-moga okey lah. Dia macam biasa je kan. Just dia tambah telur ya. Dan saya masak macam kalau kita masak lemak ni kena slow sikit api sebab dia tengah ni lah untuk masakkan telur tu. Kalau boleh separuh masak je lah. Okey, tunggulah. Bahan dia tu macam saya masak sardin biasa lah. Kalau ada daun limau purut tu memang saya letak lah. Biar dia ala-ala Thai sikit. Ataupun ala-ala tom yum. Tapi tanpa ni lah kan, lengkuas apa semua tu. Ala-ala je. Sebab ada daun limau purut tu saya suka bau dia. Kalau ada lah. Tadi pun ada nampak yang macam, sebab dah lama tak guna, macam kuning-kuning kan, lembab-lembab kuning. Dia masa letak tu kering, tapi dah lama dia macam keluar air semula jadi dia. Air dari daun dia. Sebab tadi saya tengok kuning, saya buang lah. Ambil air hijau je. Okey. Tunggu lagi sikit lah ni. Rasa dia dah okey lah kan. Saya letak garam dulu sebelum letak telur. Saya letak garam dia cukup rasa lah. Asam keping, bawang merah, bawang putih, itu saja. Cili dipotong, cili buah sikit je. Tak banyak sangat lah. Sebabnya dah ada cili potong tu, kita orang tak kuat sangat makan pedas. Makan-makan pergi sederhana. Sebab nanti sikit perut. Perlukan masa lagi. Tunggu ya. Saya terambil video ni awal, so kena tunggu sampai dia masak lah. Saya memang first time try masakan ni. Saya pernah tengok di mana-mana pun, di TikTok ataupun YouTube kan. Yang saya nampak tu, saya tak tahu ada TikTok ataupun YouTube. Tapi saya memang selalu buka YouTube lah. Sebab saya lebih suka YouTube dulu. Saya kenal YouTube dulu sebelum saya kenal TikTok. Sebelum saya kenal YouTube tu, saya dah nampak dah TikTok lalu-lalu tu. Tapi saya macam buat tak minat kan. Saya kenal YouTube dulu. Okey. Ini memang dah ternyata ni lah. Cuma hak lain ni kena tunggu lagi sikit lah. Saya memilih masakan yang simple lah. Sebab dengan keadaan kaki saya ni, itu pun saya banyak berjalan juga kan. Bila berjalan juga dan laju-laju, memang akan terasa sakit lah. Bila sakit tu saya slowkan sikit dulu. Even masak simple macam ni pun, orang yang pernah macam ni dia tahulah kan. Kita susah nak explain. Saya tak kisah pun apa orang nak cakap masak-masak simple macam ni. Nak buat macam mana kan. Keadaan saya macam ni, saya perlu masak juga sebab dah terlalu banyak membeli kan. Tapi kalau orang yang banyak duit, of course boleh beli selalulah. Sekejap ya. Sikit.
Sebab saya tambah air, tunggu lagi sikit. Dalam masa macam ni boleh kuat tak sikit boleh kuat ya. Lagipun saya rasa disebabkan kuali ni yang tebal. Bila saya slow, dia tak boleh tau. Kuali ni tebal. Dia tak boleh tahap biasa tu. Dia kena kuat sikit. So dia dah makan masa lah. Tunggu lagi sikit lah. Patut dia dah masak dah ni. Tak boleh. Tak boleh usik. Nehi. Okey, tunggulah lagi sikit. Sabar ya. Kalau orang yang suka cair macam ni boleh je. Cuma saya nak tunggu dia beku lagi sikit lah kan. Sebab masa kita nak angkat nanti, saya tak suka dia meleleh-leleh macam tu. Kalau telur mata pun sama. Bila terlampau lembik macam ni, dia akan meleleh air yang kuning telur tu. Bila dia dah beku sikit tu, senang kan. Tapi terpulang masing-masing kan. Tak apa, kalau saya tambah air pun bukan dia gugat rasa je. Sebab kita dah rasa tu okey. Bila dia kering, kita tambah air. Dia sama je, lepas tu dia sebati balik. Bagi saya lah. Takkanlah nak tambah lagi garam. Tambah air, tambah garam. Padahal dia dah susut. Nanti masin pula. Okey, mak bedah dah. Bising dah ni. Okey. Tunggu lagi sikit dah ya. Sebab dia still lembut lagi atas tu. Kami dah makan nasi lemak dah sikit. Kalau nak ikutkan dah tak tahan lapar air dah bancuh. So siapa nak makan biskut ke kan, sebelum nasi ni masak. Macam tu lah Dia lembu purut tu, apabila dimasak lama-lama, dia lagi keluarlah bau dia. Yang harum tu. Okey, saya just nak tunggu 8 minit. Sebab nanti suhu panas kuali ni pun dia akan beku lah. Tak apa. Lah, dah 8 minit dia memang cepat je kejar tau. Okey. Kita tutup dulu lah. Okey guys. Boom. Bye guys.